Dua beranak disyoki bahawasanya ada kaitan dengan bedil sosok Kemun Sakli Wamuh telah kena igak pada hari ini adik kakak. Salah satu orang itu pernah jadi tentera laut. Di samping itu, pihak wakil rakyat Kemun Sakli Wamuh ataupun Tanai Wejuhe ni, beliau telah beri wawancara kepada wartawan kata, beliau ni tak pernah kenal dua-dua orang tersebut itu saat ni. Lagu mana kau maklumat lebih lanjut? Jom kita ikuti bersama di dalam channel Radio Official setiap platform. Pertama sekali, amo kena royak dulu dah. Kata berita ning, maklumat ning, video ning, amo takak pada petang ning ketika je pukul 7 malam, hari Isnin tanggal 30 Minakum 2069 adik kakak. Tepat rojok kiannya dua page yang amo ambil. Page yang pertama, Here Mark, dan juga page yang kedua, The Reporter adik kakak dia dah. Jadi adik kakak dengan secara rekahnya, pada tanggal 20 Minakum yang telah lepas baru ning, berita pakak duk geger gapo dah lah seluruh negara. Boh ke hingga sampai ke luar negara adik kakak dia dah. Berkaitan tetap dengan wakil rakyat ataupun puteng orang mu kita panggil. Wakil rakyat yang bernamanya Kemun Sakli Wamuh ataupun nama yang orang tempat terkenal Tanai Wejuhe. Beliau ni jadi wakil rakyat kawasan 5 hak wilayah Nara, Sosok, Ketha, Cawangan Naratiwat, termasuk di kawasan daerah Pek Bung, Bacok, Sisakon dan juga Resok dia kakak. Pak 20 yang telah lepas baru ni, beliau klik daripada mesyuarat di ibu kota Bakok, setelah mana turun kapal tubel di lapangan Tubel Hajai, naik kereta main siapa di depan rumah dia, tiba-tibanya ada orang tak tahu kata siapa dia, guna senjata api bedil terhadap beliau. Tapi beliau ni tak kena dak. Tu dia. Hak orang kenanya, kaki tangan beliau kena dua orang. Learning ni masih lagi duduk perubak di hospital di kakak dia. Setelah mana kes tersebut itu saat ni berlalu mari dah, lepas mari dah lebih kurang 10 hari, berlaku tanggal 20 Minakum yang telah lepas baru ni. Hari ni tanggal 30 Minakum 2069, ada laporan mari kata pihak pegawai kaki tangan telah higak dua orang yang disyoki ada kaitan dengan bedil Kemun Sakli Wamuh. Jadi dua-dua orang itu saat ni adalah dua beranak adik kakak. Dua beranak. Ayah dia tu pernah jadi tentera laut ataupun Navigayotin. Pangkatnya Reto ataupun Lieutenant Muda Tentera Laut adik kakak. Kena igak dah hari ni. Manakala dua-dua orang yang disyoki itu saat ni, putong songsai itu saat ni, mereka berdua tu masih lagi nafi ataupun partisip tukar kelauhan. Tak ngaku kata mereka buat adik kakak dia dah. Jadi tangkap pe, urusan tangkap pe pada kali ni, pihak pegawai guna undang-undang, dua undang-undang. Undang-undang pertamanya guna kod ayakan sek ataupun undang-undang darurah. Undang-undang yang keduanya guna Protokol Chukchun. Undang-undang kecemasan. Undang-undang darurah ni adik kakak. Darurah tentera ni kena pergi usul periksa 7 hari. Orang panggil kata kena duduk dalam kerbuankan kau saktam ke apa. 7 hari. Itu dia. Manakala Protokol Chukchun saat ni adik kakak 30 hari pula dah. Itu dia. Di samping mereka berdua itu saat ni tak ngaku lagi. Mereka orang atau bukan mereka buat. Itu dia. Walau bagaimanapun adik kakak dia, setelah mana telah higak dah hari ni dua orang, pada hari ini juga mengikut laporan daripada page The Reporter hak tapani si Chai. Dia post mai kata sosok Kemun Sakli Wamuh ni tak kenal dua-dua orang tersebut itu saat ni. Tak kenal dua-dua orang tersebut itu saat ni. Dan sosok Kemun Sakli Wamuh sendiri mengikut laporan daripada The Reporter ni dia telah beri keyakinan kata beliau ni tak pernah ada buku dengan orang. Itu dia. Tak pernah ada buku dengan siapa dia. Nak tahu juga kata asbab dia mau buat beliau dan juga kaki tangan beliau ni asbab gapo dia. Itu dia. Walau bagaimanapun adik kakak, Kemun Sakli Wamuh sendiri ni pun berharaplah, beri keyakinan lah kata dia ni tidak ada masalah hal peribadi reng sontua yang nenon. Dan dia minta kaki tangan pihak pegawai dan usul periksa dan juga cari dua orang yang lebih lagi untuk mari ambil tindakan mengikut undang-undang dan supaya beliau nak boleh tahu kata asbab gapo yang mereka itu saat ni boleh buat terhadap beliau. Itu dia. Di samping itu adik kakak, mengikut laporan daripada The Reporter juga ni. Dia royak katanya, Pon Tamrut Tho Piyawat Cherlimศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ataupun Lieutenant General Police Piyawat Cherlimศรี selaku Ketua Polis Bahagian 9 telah beri keyakinan kata learning ni pihak pegawai telah waktu bik warai tangkap ataupun mai cap dah ni lebih kurang 4 orang. 4 orang saat ni termasuk dengan 2 orang. Kena igak dah 2 orang dan masih lagi 2 orang lebih adik kakak. Dan pihak Ketua Polis Bahagian 9 ini beliau telah beri keyakinan kata mungkin 2 orang lebih lagi tu dah lari tubik dari kawasan tempat dah adik kakak dia dah. Dan beliau telah beri keyakinan
Ketua Polis bahagian 9นี่beri keyakinanให้คำขอยืนยันว่าจับไม่ผิดตัวและตำรวจจะทำงานอย่างเต็มที่ Dia royak katanya, fok pegawai kaki tangan, dia yakin kata igak tak salah orang dak. Igak orang hak sebenar dah adik kakak dia dah. Tu dia dah. Walau bagaimanapun adik kakak dia kata pada masa sekarang learning, pihak Kok Romono, pihak tentera sendiri ni pun guna undang-undang dia untuk pergi masuk di dalam sistem usul periksa dan sebagainya. Kalau adik kakak nak buat bisnes, nak buat perniagaan dengan tak kena tubik peluh sangat adik kakak, baik kita buka kedai yang basuh dari franchise Saksabai 24 ชั่วโมง adik kakak. Saksabai 24 ชั่วโมงni dia ada banyak saiz. Saiz S, saiz L, saiz L plus dan sebagainya. Harga dia mengikut saiz adik kakak. Kita sekadar tiada tepat saja, lain pada tu dia cara wik kita belaka. Tak kira letak kelongon compik ke, pergi pasar anjing ke, buat basah wik kita ke, bubuh geleng ke dan sebagainya, dia cara wik kita belaka-belaka adik kakak dia dah. Hari ni dia buka peluang kepada kita satu kampung, satu franchise hak dia, Saksabai 24 ชั่วโมง. Maklumat lebih lanjut segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah selalu dah.